nak cakap terima kasih kepada skuad Musola, terutamanya kepada Hakim ataupun Bakim, sudi menjaga menegur baik orang dengan Fuad, Iman dengan Isyad. Sekian, terima kasih. Untuk Hakul, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Hakul kerana sudi membantu kami daripada A sampai Z, terutama waktu bacaan Yasin dan sebagainya. Beliau adalah orang pertama yang sampai sebelum semua skuad Musola sampai. Semua buat seorang-seorang tanpa disuruh dan sebagainya. Dia adalah ciri orang yang terbaik yang pernah saya jumpa. Semoga kita jumpa lagi, semoga menjadi ulama yang hebat pada satu masa nanti. Hai, kami skuad Musola Angkatan 3 KA. Kami ingin mengucapkan terima kasih aku. Saya nak cakap sikit pasal aku ni. Saya dah anggap aku ni macam adik sendiri dah. Setiap pagi dia mesti tolong aku angkat besi. Dah menipu. Betul dia angkat besi, betul. Ni owner dia datang. Betul kau tolong aku setiap pagi kan. Betul, saya tolong dia. Tu lah, kadang-kadang bangga. Banyak dah aku tolong 3 beradik. Banyak. Okay, untuk Isyad, aku tak ada kata-kata. Terima kasih. Okey, terima kasih Akul sebab menjadi bahan kami selepas fight. Kalau tak ada siapa dah nak kita nak cakap-cakap, judge. Kalau fight ni cepat terasa. Aku ni alhamdulillah sampai sekarang masih kebal. Alhamdulillah. Terima kasih dan minta maaf kalau ada terasa, kalau terasa kat aku, minta maaf. Aku minta maaf. Saya banyak dosa, kita pendosa ni semua. Ni pendosa. Okay, minta maaf Akul. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Selamat maju jaya. Selamat pergi ke Yaman, Jordan. Amin. Semoga dapat. Semoga menjadi guru 30 tahun. 30 tahun akan datang. Terima kasihku